Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Spitang. Okay, Spitang. Okay, kita akan tengok latihan yang minggu lepas dululah untuk permulaan ni. Dengan amat sekejap Okay, jadi okay, nombor 4 kita belum bincang lagi nombor 4. Okay, nombor 4. Jawapan kamu? D. Bola. Okay, bola. Belgium. Ada bantahan? Tiada? Mana? Ni yang ni. Okay, dia asalnya macam ni. Kan? Yang ni adalah 100 kilometer. Ada bantahan AD sesaran bas. Sesaran bas adalah AD kan? A ke D secara direct. Ni direct ni. A shortcut pergi ke D. 100. Ada bantahan? Tiada? Kalau tiada, kalau diam maksudnya tiada bantahan. Jadi saya tidak perlu tunjuklah. Okay, kalau perlu tunjuk bagi tahu sekarang, saya akan tunjuk ni. Kalau tidak ada respon, maksudnya sudah faham, maka saya tidak perlu tunjuk. Krik. Tiada. Okay, mungkin fahamlah. Okay, kalau tidak dapat, ataupun saya bagilah sesuatu clue lah kan. Kalau bagi yang tidak dapat tu. Okay, kalau kamu tengok gambar ni, dia punya dia punya ni. Okay, di sini adalah 40 Maka di sebelah atas ni adalah 60 km. Jadi sebelah ni 60 km, yang ni sudut tegak. Okay, sudut tegak. Jadi yang di bawah ni adalah 80. Okay, jadi kamu ada segitiga. Segitiga bersudut tegak, maka boleh guna teorem Pythagoras. Okay, yang ni kamu guna Pythagoras, kamu dapat 100 km. Yang ni saya tidak payah tunjuk lah. Okay, tapi kamu buatlah jalan kerja. Jangan padam jalan kerja tu, buatlah di sini, di tepi ke, di mana ke. Okay, jawapannya 100 km. Okay. Okay, next. Okay, yang kelima. Okay. Berapakah jumlah sesaran bagi jasad yang bergerak dari A hingga D? Okay, A hingga D. Asal-asal dia, perjalanan dia begini. Kan? Jadi, dia tanya sesaran. Maka kita pun binalah dia punya sesaran. Iaitu shortcut. Dalam bahasa kampungnya, bahasa mudahnya shortcut lah. Daripada A pergi ke Okay. Okay, ada yang hantar jawapan, tapi jawapan kurang tepat. Tapi baguslah ada yang mencuba. Yang ini siapa orang? Berapa orang yang ada yang dapatkah? Berapa jawapan kamu yang dapat? Ada dapat? Kalau diam maksudnya tidak ada masalah kan? Kalau diam saya teruskan nombor lain ni. Krik. Cuba kamu say hi sekali lagi. Macam saya cakap dengan komputer je ni. Tidak dapat, cikgu. Tidak dapat? Cikgu. Ya. Jawapan dia C kah, cikgu? Jawapannya C kah, cikgu? Biasa kalau ragu-ragu C kah, cikgu? Maksudnya jawapan tu lah betul. Tahniah lah. Jawapannya C. Okay, ada yang tidak dapat, maka saya terpaksa tunjuklah. Okay. Kalau yang dapat C tu, tahniah. Tahniah. Okay, kamu sudah dapat sesuatu, iaitu tepukan. Okay, bagus C jawapannya. Okay, yang soalan ni, dia punya A, B. Kamu label lah apa maklumat yang dibagi. Harap-harap kamu boleh nampak lah. Kalau saya zoom lagi ni boleh. Cuma nanti soalan tidak nampak. Okay, A, B 5.
Warna pink lah kan. Pink. AB 5. BC pun 5. CD adalah 7. Jadi kalau keseluruhan ni berapa keseluruhan ni? Daripada A ni kan A sini. Okay, daripada atas A ni ke atas D ke D ni berapa? 7 campur dengan 5 kan? 7 campur 5 jadi 12. Betul? Betul. 7 ini 7. 7 tu daripada sini ke sini ni 7. Daripada sini ke sini ni 5. Jadi 7 campur 5 jadi 12. Okey, mesti dapat 12. Jadi kita mahu apa sebenarnya ni cikgu? Saya tanya saya sendiri. Kita mahu apa ni cikgu? Okay, kita mahu A ke D. Jadi kita kan sudah dia bagi. Kalau yang ini berapa? 5. Okey, itu 5 kan sudah kena bagi. Jadi kita dapatlah satu segitiga yang bersudut tegak. Cikgu mana sudut tegaknya? Inilah sudut tegaknya. Di atas boleh, di bawah pun boleh. Saya tidak kisah. Kamu lukis di bawah pun boleh. Segitiga di bawah. Okey, dia segitiga tegak saya lah di atas. Kalau yang lukis di bawah, macam ni lah bentuk dia. Di bawah sinilah. Sini. Ni tegak dia. Boleh juga lukis di bawah. Tapi saya lukis di atas lah. Okey, jadi teorem Pythagoras macam biasa. As usual. Teorem Pythagoras. Ini 5, ini 12, ini berapa? Kan? Pythagoras. Okey, harap-harap tidak ada masalah. Kamu kira lah dapat jawapan C. Tren. C Tahniahlah yang dapat jangan pula kalau dapat lepas tu lambat hantar kerja rumah pula lepas tu kan. Jadi kalau dapat maksudnya lagi awal lah hantar kerja. Contohlah. Okey. Okay, next. Nombor 6. Nombor 6 bonus. Nampak soalan tu mana nombor 6 ni? Nampak soalan macam hebat kan? Ada padang lagi. Walaupun kamu memang bukan jenis yang berlari, bukan yang sukan larian, tapi mesti dapat jawab soalan fizik ni lah. Okay. Okay, Raja menunjukkan acara trek. Ini 200 ni yang melengkung ini. Trek ini panjang dia ataupun jarak dia adalah 200 meter. Atlet tu ambil masa 25 saat daripada A ke B. 25 saat. Masa dia 25 saat. Soalan dia apa? Berapakah hal laju? Okey, berapakah hal laju? Jadi ingat, hal laju. Apa rumus bagi hal laju? Jarak bagi masa. Ada mau komen. Jarak bagi masa, betulkah? Fikir dahulu. Sebelum jawab, fikir dulu. Betul? Sesaran. Sesaran. Okey, sesaran bagi masa. Jadi saya buat guna simbol yang ringkas, iaitu V sama dengan S bahagi dengan T. Okey, sesaran. Tengok situasi kita. Sesaran daripada A ni ke B. Mana shortcut dia? Mesti yang lurus ni kan? Ni adalah shortcut dia. Ni shortcut dia. Kamu kena faham lah. Kalau sesaran maksudnya shortcut lah, dalam bahasa lebih mudah. Shortcut Jadi bapa dia bagi sudah 150. Jadi untunglah. Dia sudah bagi 150. Okey, masa berapa? 25 saat. 25 saat. Okey, masanya 25 saat. Okey. Jadi jawapan dia C lah. Okey, jawapannya adalah C. Cikgu, soalan ni perlu kira kah? Ambil kalkulator kira. Kalau dalam jawapan dia tidak ada pilihan yang macam ni, maksudnya kamu kena kira. Tapi dalam jawapan dia tidak suruh kamu tekan kalkulator. Dia hanya perlu tulis, masukkan dalam rumus sahaja. Okey. No hal lah saya rasa ni kan. Betul kan? No hal. Victoria, boleh Victoria? Vicky, where are you? Boleh Vicky? Boleh cikgu. Okay, boleh.
Okey, jadi saya teruskan lagi jawapannya C. Okey. Okey, nombor 7. Ni kena kira. Nombor 7, okey, saya buka pada jawapan kamu. Siapa yang dapat apa? Apa yang kamu dapat? Nombor 7. Ke baru buat ni? Ini rasanya macam baru mau buat ni. Apa jawapan? Apa jawapan? C. Jawapannya C. Okey, jawapan C. Ada jawapan lain? Ada lagi jawapan lain, dapat lain? Amirul, mana Amirul? Amirul Mukminin. Oh, sedap nama. Amirul. Amirul. Ada tiada? Okey, dapat jawapan dia sepatutnya daun. Daun. Okey, daun Okey, soalan ni dia ada 3 orang, Ali, Bakar dengan Chan. Okey, Ali dia kata laju dia 30 km per jam. Ni laju Ali. Jadi kamu buatlah Ali 30 kan kilometer per jam. Okey, Bakar dia tidak bagi tahu laju dia, dia bagi tahu jarak dia. Dia bagi tahu masa dia. Jadi ada jarak, ada masa. Kamu kena cari laju. Jadi Bakar. Tapi hati-hatilah. Kalau tengok dalam soalan ni, kebanyakan unit. Contohnya kamu jumpa kilometer berapa kali kilometer? Ada 2 kali kan? 2 kali jumpa kilometer. Tiba-tiba ada sekali meter. Maksudnya kamu kena tukar pergi ikut yang majoriti. Majoritinya kilometer. Jadi ni kena tukar dulu. 100 meter tukar pergi kilo. 100 meter tukar pergi kilo Jadi saya buat tepi ni. Sekolah rendah kamu belajar 100 meter tukar pergi kilo macam mana? Berapa? Kena bagi ke darab ke? Bagi kan? Bagi 1000. Jadi 0.1 kilometer. Ini belum lagi kira laju dia. Ini baru tukar unit. Okey. Tadi masa dia 15 saat. Itu masa dia. Jadi lajunya berapa? Laju ataupun laju lah. Okey, laju sama dengan jarak bahagi masa Okey, jarak dia 0.1 bahagi masa. Okey, masa dia tengok hati-hati. Yang lain kamu jumpa J. J ni maksudnya jam lah. Ini pun jam. Jadi dia bagi saat. Dia bagi saat, maksudnya saya kena tukar juga dia punya masa daripada saat pergi jam. Kan? Jadi daripada saat pergi jam, sekolah rendah bagi 60. berapa kali kena bahagi 60? 2 kali. Ini nak lah tapi saya tulis di sini, saya tulis 2 anak panah lah. 1 sekali bahagi 60, lepas tu bahagi lagi dengan 60. Jawapan kamu akan tulis, kalau kamu tidak kira, kamu tulis 15 bahagi dengan, ataupun tulis ginilah sedang, 15 bahagi 60 bahagi 60. Kan? Okey. Jadi laju. Okey, laju sama dengan 0.1, iaitu jarak dia bahagi dengan masa. Okey, masa dia tu saya buat dalam kurungan lah. Saya mau kira sekaligus ni, jadi saya kena buka kurungan, letak masanya tu di bawah. Okey, gini. Tekan kalkulator. Berapa jawapan dia? 24. Ini saya copy lah, ini saya copy. Ini saya paste ni Okey, jawapan dia 24. Okey, 24. Okey, betul. 24. Okey. Chan. Okey, Chan dia sudah dalam kilometer, dia sudah dalam jam. Jadi senang, tidak payah tukar unit. Jadi 240 bahagi dengan 10 jam, kita dapat laju dia. Iaitu 24, sama kan? 24. Okey, sama. Ali tadi yang ini. Okey, jadi
Tengoklah jawapan kamu. Kita ada ni. Oi. Kita ada ni. Kita ada ni. Kita ada tu. Tengoklah mana paling besar. Mana yang sama kan. Jadi jawapan dia? D. D. D kah? D. Dua orang sama. Bakar dengan Chan sama. Tengoklah dalam jawapan mana yang kata sama. Jadi jawapannya daun. Bakar dengan Chan sama, tetapi diorang dua itu lebih kecil ataupun kurang daripada Ali. Ali paling tinggi lah. Okay. Daun. Okay, habis. Okay, next. Jawapan A, B, C. A, B, C, D. D tiada. A, B, C. Mana satu? D. Bola bola. Setuju bola. C. C ke B? C ke B? Jawapannya? C. Bola. Jawapannya paling tepat adalah bola. Bola. Okay, senang je. Dia punya key dia. Okay. Tengok dia punya bila dia kata perlahan. Kereta itu memperlahankan hal lajunya. Bila hal lajunya makin perlahan, itu kita panggil hari itu istilah nyah pecutan kan? Nyah pecutan. Nyah pecutan. Maksudnya tidak ada lagi pecutan kan? Tidak ada lagi pecutan bertambah ke berkurang ke, tidak ada. Langsung tidak ada pecutan. Hal lajunya berkurang sudah masa tu Jadi keyword dia nyah pecutan. Jadi tengok jawapannya. Akhir gerakan dia nyah pecutan. Okay. Jadi jawapan dia yang paling tepat adalah B bola. Okay, habis untuk kali ni. Okay, last kali pula. Okay, hari ni punya apa? Topik ataupun kerja rumah pula, tugasan. Saya terus tengok pada buku teks kamu di muka surat 35. Okay, harap-harap kamu boleh bacalah semua ni. Okay. Dalam gerakan linear ada 4 persamaan yang kamu seboleh-bolehnya boleh guna boleh ingat tanpa melihat rumus ke apakah, boleh ingatlah. Macam mana mau ingat? Carilah latihan tentang persamaan gerakan linear, nanti automatik kamu boleh ingatlah. Sebab saya pun tidak hafal ini. Saya tidak hafal ini. Apa maksud 4 persamaan tu? Mana satu cikgu? Cikgu cakap je kan. Ni ada ni. Nombor 1 buku teks kamu. Nombor 1 ni dia ada nombor sudah tu. Nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Itu. Macam mana mau dapat semua ni? Ada diceritakan itu kan. Masukkan apa ke dalam apa, masukkan apa ke dalam apa. Dapat 4. Itu saya tidak mau sentuh lah. Okay, sebab kita kesentuhkan masa. Kita tengok soalan. Okay, siapa setuju kita tengok soalan terus? Angkat tangan. Four more have raised hand. Okay, bagus. Kita tengok soalan. Soalan ni saya tidak minta kamu hantar gambar yang awal macam dulu sebab saya kena bincang jugalah. Okay. Okay, yang pertama, jelaskan ni muka surat 36 Latihan formatif 2.1. Sebelum terlupa, bila kamu buat latihan, pastikan ada muka surat di sini. Tulislah muka surat 36 untuk memudahkan saya kalau sekolah nanti bila saya semak, saya tahulah ni latihan buku teks ni. Okey, begitu. Okey, yang pertama, jelaskan perbezaan jarak dengan sasaran. Ini nombor 1A ni saya rasa boleh kan? Tak perlu dibincangkan, betul? Ada dalam buku teks kan? Boleh. Ada dalam buku teks jadual perbezaan antara jarak dengan sasaran. Itu saya tidak perlu bincang. Carilah dalam buku teks. Okey, B, laju dan hal laju. Boleh perlu bincang beza antara laju dan hal laju. Halo? Apa cikgu? Ni yang ke B, 1B. Perlu bincangkah? Tidak, cikgu. Tidak. Tak.
Kita tengok respon. Tidak. Okey, setakat ni saya dengar tidak ni. Dapat 3. Tidak okey. Berapa jawapan kamu dapat ni? Kalau jarak dengan sasaran tadi ada 3 jawapan kan dalam buku teks lah. Kalau laju halaju ni dapat kamu jumpa berapa? Satu saja? Astaghfirullahalazim. Satu je? 2. Okey lah. Jadi ada banyak jawapan saya terima ni. Okey, yang pertama kamu kena tahu dia punya maksud kan. Jadi perbezaan pertama dari segi maksud dia. Laju adalah apa? Kadar perubahan jarak. Okey, kadar perubahan jarak itu laju. Kadar perubahan jarak. Manakala halaju adalah kadar perubahan sesaran. Jadi itu yang pertama. Okey, itu yang pertama. Yang kedua dari segi beza apa, Vicky? Dari apa lagi kita mau cerita dari segi perbezaan dia? Mesti dapat lebih daripada satu. Apa lagi? Salah. Apa? Laju, halaju. Apa lagi? Dari segi jenis kuantiti kah? Saya 3. Okey, siapa? Jawab. Kuantiti skalar dengan kuantiti vektor. Okey, laju adalah kuantiti skalar. Manakala halaju adalah kuantiti vektor. Itu kena ingatlah. Itu dua perbezaan yang mudah. Mungkin ada lagi lah perbezaan lain. Yang itu yang kita belajar dulu. Jadi kena ingat perbezaan antara kedua-dua laju dengan halaju. Okey? Baik. Habis. Saya tidak catat tu. Jadi siapa dengar dia tulis. Siapa tidak tulis dia tidak tahulah apa yang saya bincangkan. Okey? Okey, yang kedua. Yang kedua, saya mahu tahu jawapan dulu. Bolehkah? Cik kah? Saya mahu tahu jawapan dulu. Kalau dapat jawapan kamu dapat, maksudnya kamu boleh lah. Negatif 6 ke 3? Okey, jawapan negatif 6. Boleh jawab. Macam apa? Gosip ke tu ke mengumpat ke apa? Tak apalah. Okey, tak apa. Okey. Yang ini saya buatlah. Sebuah kereta yang bergerak di atas jalan raya dengan halaju 30. Okey, halaju 30 mengalami pengurangan halaju dengan kadar seragam sehingga berhenti. Maksudnya halaju awal dia 30. Okey, halaju awalnya 30. Halaju akhir dia? Kosong. Sebab dia kata berhenti. Maksudnya mesti akhir dia kosong. Ini penting, ni kena ambil maklumat dia. Masa dia daripada bergerak hingga berhenti, berapa lama masa dia ambil? 5 saat. 5 saat. Okey, kita tengok ni. Ya, kita tengok ni. Okey, ada U, ada V, ada T. Soalan apa dia mau? Berapakah pecutan? Apa simbol ataupun A Apakah pecutan dia? Berapa pecutan dia? Tengok, daripada 4 persamaan gerakan linear, mana yang paling ngam? Persamaan yang keberapa yang kita boleh guna antara keempat persamaan tadi? Okey, persamaan yang pertama, iaitu V sama dengan, guna pen lain lah, warna dia tidak berapa terang. Okey, V yang ni untuk ini V sama dengan U plus A darab T. Kita guna persamaan. Kenapa kita guna persamaan ni, cikgu? Ni, boleh guna persamaan lain kah? Boleh guna persamaan lain? Sesaran? Sebab ada yang tidak ada kan. Contohnya sesaran, dia tidak bagi. Jadi kamu susah mau guna rumus yang kedua ke, rumus yang ketiga ke, yang keempat ke kan. Sebab dia punya sesaran dia tidak bagi. Kita guna rumus yang maklumat yang dia bagi. Okey, ada V, ada U, ada T. Dan kita mahu cari A. Maka boleh guna yang ini. Jadi masukkan kosong sama dengan 30 tambah. Jalan kerja ni kena buat ni. Ni A darab dengan T. 5 kan.
Jadi kita pindah-pindah. Ini darab dululah. 5 darab A jadi 5A. 30 campur dengan 5A. Kosong. Jadi kita akan memindah randahkan segala barang-barang kita supaya dia boleh dipermudahkan, diselesaikan. Jadi ini kita pindah ke sini. Okey, maka negatif 30 sama dengan 5A. Ataupun saya boleh tulis, jangan lupa 5 pindahkan 5 darab A. Jadi kalau pindahkan jadi operasi bahagi. Okey, bagi. Jadi saya tidak, yang atas tadi ni kosong tolak 30, saya tidak tulislah kosong tu. Okey. Okey, jadi negatif 30 bagi dengan 5, jawapan A, iaitu A sama dengan negatif 6. Okey, negatif 6. Salah jawapan dia, negatif 6 tu salah. Kenapa salah? Kenapa salah jawapan dia? Negatif 6 salah. Kenapa jawapan error salah tadi dia sebut? Tiada unit cikgu. Tiada unit. Jadi saya kena tambah unit di belakang dia. Okey, apa unit dia? MS kuasa negatif 2. MS kuasa negatif 2. Tahniah. Betul. Okey. Yeah. Okey, boleh? Boleh. Okey, boleh. Negatif dah. Jadi kita tengok balik soalan dia. Okey, soalan dia tadi apa dia tanya apa? Dia tanya berapakah pecutan. Jadi jawapan kamu pecutan dia inilah A sama dengan negatif 6 MS negatif 2. Okey. Kalau saya tanya kamu arahnya macam mana? Ataupun bukan arah. Saya tanya kalau nyah pecutan dia macam mana? Kalau soalan tanya, ini kalau soalan tanya, sebab soalan kemungkinan dia ubah sikit supaya kamu jadi pening lalat lah. Kalau saya ubah jadi berapakah nyah pecutan? Macam mana mau jawab? Negatif 6 juga. Negatif 6 juga. Ada jawapan lain? Ni kena pandai ni. Kalau dia tanya nyah pecutan, jawapan dia, kita ambil nilai yang apa sahaja. Nilai yang positif sahaja, yang 6 sahaja. Jadi kalau dia tanya berapakah nyah pecutan, jawapan kamu 6 MS negatif 2 saja. Sebab apa? Mana negatifnya tu cikgu? Sebab apa? Di manakah hilangnya negatif tu? Nyah pecutan. Sebab nyah. Ni nyah. Negatif tu sudah dalam soalan dia. Nyah tu maksudnya negatif sudah ada situ. Jadi kita kena hilangkanlah tanda negatif yang tadi tu. Jadi kamu salin balik, jalan kerja sama. Jalan kerja dia sama. Cuma last sekali kamu tulis nyah pecutan sama dengan, kalau dia tanya nyah pecutan sama dengan 6 MS negatif 2. Ini jawapan akhir dia. Kalau dia tanya nyah pecutan. Okey? Sebab nyah kan benda yang tidak bagus. Nyah tu maksudnya sudah ada negatif dalam tu. Jadi tidak perlu ada negatif di depan 6 lagi. Tu maksud menjawab soalan kalau dia tanya nyah pecutan. Okey, habis. Yang ke last sekali. Okey, Aina menunggang sebuah alat pengangkutan peribadi pintar di Taman Botani Perdana. Okey, alat itu memuncut secara seragam daripada laju 1 ke laju 5 dalam masa setengah minit. Ini saya panggil setengah minit lah. Okey, setengah minit. Hitungkan sesaran. Okey, kita tengok maklumat apa yang ada. Okey, maklumat ada. Okey, kita tengok maklumat yang ada adalah halaju 1 ke 5. Jadi kita ada berapa halaju ni? Ada 2 ni. Mana satu U, mana satu V ni? U dengan V. Mana satu U? U adalah 1. Okey, U adalah 1. V 5 kan? 5. Okey, lepas tu apa lagi ada? Masa. Okey, masa
Masa macam mana? Kena ada apa? Kena tukar unit ke tidak kah? Dia payah. Tidak payah. Tidak payah. Tengok betul-betul. Sini apa ni? Kamu senang kita tengok apa di sini ni. Apa yang kamu nampak di situ? Saat. Saat. Jadi maksudnya minit itu kena tukar apa lagi? Saat. Ah, itu cara kita meneka ataupun kita cek dalam unit lain. Kalau kamu jumpa juga saat dalam unit lain, bermaksud segala masa tu mesti dalam unit yang sama lah saat. Jadi kita akan tukar minit itu kepada saat. Ikut yang majoriti. Kalau dalam majoriti saat, maka kita ikut yang majoriti saat lah. Jadi di sini 0.5 minit. Okey, minit tukar pergi saat jadi dah. Okey, darab 60. Berapa? Darab 60? 60. Tapi sebenarnya kalau biasa kita sebut setengah minit kalau 1 minit 60, kalau setengah maksudnya 30 lah kan. Okey. Jadi di sini kita ada U, kita ada V, kita ada T. Kita mau cari apa ni? Okey, kita mau cari sesaran. S. Okey, jadi rumus yang manakah? Yang mana satu yang sesuai? Kedua. 42 tiada. Mana satu? Kedua. Okey, kedua. Okey, kita tengok S. Okey, S. Alamak, hanging. Janganlah hanging. Tiada. S sama dengan 1/2 U tambah V darab dengan T. Okey, betul. Kita guna rumus yang kedua. Okey. Kenapa tidak boleh guna yang keempat? Kenapa tidak boleh guna yang keempat? Sebab. So, dia tidak. Okey, tidak ada pecutan. A tidak ada dalam soalan. Jadi itu kita. Sebab dia tidak bagi pecutan. Ya, betul. Diorang sudah jawab. Tak apa. Kamu jawab hujung-hujung pun boleh. Okey. 1/2 U tambah V 5 tambah dengan. Terbalik saya ni. 1 tambah 5. Darab dengan. T dia 30. Okey, jawapan akhir. 90. 90. Okey, 90 salah MS negatif 2. MS negatif 2. Astaghfirullahalazim, lagilah salah. Tengok balik apa soalan dia. Tengok balik tanda kata tanya dalam soalan tu apa. Dia mahu cari apa? 90M. 90M. Bana. Okey. 90M. Kenapa M? Sesaran. Bukan hal laju. Kalau hal laju tu yang tadi. MS negatif 1. Jangan jadi tipah tertipu. Okey. Jadi kena alert dengan apa soalan mahu. Okey. Bolehkah itu diikuti? Do you have any question? Any extra questions? Ada? Jangan left lagi. Saya kena ambil screenshot. Kalau kamu left ni tiada bukti. Saya kena ambil screenshot dulu. Jap. Dalam masa 30 saat ni. Jangan left dulu. Jangan left. Sabar dulu Sabar dulu. Tunggu. Jangan. Ada gambar yang bunga matahari, ada gambar anime ada, tak apalah. Kasut. Gambar kasut ada, kasut hitam sebelah ada. Kasut bandel. Kasut bandel. Buat bisnes kah ni Amirul? Okey, ada soalan lain? Ada soalan? Tiada. Okey, jadi soalan tentang penyelesaian masalah melibatkan 4 persamaan gerakan linear ni, yang dalam buku teks ni kiranya soalan ni masih lagi kira bolehlah kamu jawab sebab dia ada bagi contoh. Okey.
Kalau ada masa nanti saya akan cuba cari latihan lain lah. Tapi jangan kamu kamu kan ada modul kan, modul fizik tu. Cuba kamu tengok soalan dalam sana tentang persamaan gerakan linear ni. Okey, ada 4 persamaan tu. Ada latihan dalam sana. Okey, bagus untuk exercise okey, jap. Tadi 12, 13. Oh, yang left Farah tadi yang tu kan. Tak apa. Jadi itu saja untuk kali ni. Alhamdulillah lah. Jadi nanti next time kamu ready dengan subtopik berikutnya, graf gerakan linear, yang mana dalam tajuk ini sangat simple. Tapi dia memerlukan kepahaman yang lebih sebab dia melibatkan graf. Graf gerakan ada beberapa graf yang kamu kena tahu dalam graf gerakan linear. Jadi cuba study, tengok buku teks kamu, subtopik 2.2. Jadi setakat itu sajalah untuk kali ini. Dalam modul fizik itu tidak wajib lah untuk dihantar, tapi penting untuk kamu punya latihan kendiri, buat sendiri. Jawapan sudah ada kan, scan di kod belakang buku tu. Dapat jawapan, cek sendirilah. Kalau tidak jumpa jawapan, jangan segan dan silu, tanya saja okey, tanya je. Cigo, Okay, gambar jawapan bagi Cigo. Yang dalam okey, yang buku teks sekarang ni, yang latihan formatif 2.1 sahaja. Ambil gambar lepas tu send pada WhatsApp boleh? Okey, macam biasa. Kan macam biasa. Okey. Mau salin soalan kah, Cikgu? Alamak, perlu salin soalan? Tak payahlah salin. Kamu perlu buat jawapan je lah. Tak payahlah. Oh ya. Kalau Amirul dia rajin, dia memang mau salin. Amirul tu rajin. Kan? Macam Adika tu sangat power. Tulisan secantik tu. Dia orang salin tu. Tapi ikut kamulah okay, biasalah tu cikgu. Okey, jadi sampai situ sahaja kita berbincang Jadi Terima kasih Cigo. sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Cikgu. Sama-sama. Salam.